Tahukah anda bahawa penjara Taiping merupakan penjara moden pertama dan tertua di Malaysia? Dibina pada tahun 1879 oleh British, ia asalnya dikenali sebagai Taiping Gaol untuk menstabilkan huru-hara perang saudara antara kongsi gelap Gihin dan Haisan di Larut. Fakta menarik, penjara ini dibina di atas tapak bersejarah di mana Long Jaafar pertama kali menemui biji timah di Klian Pauh. Malah, bahan binaan asalnya diimport khas dari England melalui syarikat Hindia Timur Inggeris dan dibina menggunakan tenaga buruh paksa dari India serta Afrika. Bukan itu sahaja, semasa Perang Dunia Kedua, penjara ini pernah bertukar menjadi pusat tahanan tawanan perang oleh tentera Jepun. Kini, ia telah bertransformasi menjadi pusat kecemerlangan vokasional bagi penghuninya menghasilkan produk kraft tangan berkualiti tinggi di bawah jenama My Pride. Hebat bukan? Walaupun sudah berusia lebih 140 tahun, ia tetap berdiri megah sebagai monumen sejarah negara. Ini Sejarah 1 Minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.